Beza emas 916 dan 999. Emas merupakan aset bernilai yang popular sebagai perhiasan dan pelaburan. Namun begitu, terdapat dua jenis emas utama yang sering menjadi pilihan, iaitu emas 916 dan emas 999. Emas 916 mengandungi 91.6% emas tulen dan selebihnya logam lain. Ia biasa digunakan untuk barang kemas kerana lebih keras dan tahan lasak. Namun, ia datang dengan kos upah tinggi dan apabila dijual semula, kos upah itu tidak dikira balik menyebabkan nilai susut. Sementara itu, emas 999 ialah emas hampir tulen, 99.9% dan biasanya datang dalam bentuk jongkong atau dinar. Ia lebih sesuai untuk pelaburan kerana tiada kos upah, susut nilai lebih rendah dan nilainya lebih dekat dengan harga pasaran emas semasa. Kesimpulannya, emas 916 sesuai untuk dipakai, manakala emas 999 lebih sesuai untuk disimpan sebagai pelaburan. Pilih ikut matlamat. Nak bergaya, pilih 916. Nak simpan nilai, pilih 999. Belum ada simpanan emas 999 iaitu gold bar atau dinar, klik link di bio untuk bantu sebaiknya. Terima kasih.